Menyusul yang terakhir, kontingen daripada rumah Khalid Al-Walid yang membawa tema pahlawan tanah air, Tok Janggut. Kontingen ini dianggotai seramai 11 orang anggota di bawah pimpinan Ni Amir Akid bin Ni Muhammad Marwan. Mendahului kontingen ialah pembawa spanduk Sheikh Isa Al-Habsyi bin Sheikh Zulkarnain Al-Habsyi, diiringi pembawa bendera Muhammad Arash Al-Kausar bin Shah Hilal. Tok Janggut pahlawan perkasa, mempertahankan maruah, mempertahankan bangsa. Dari bumi Serambi Mekah bangkit seorang ulama dan pendekar bernama Haji Mat Hassan bin Munas, lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Ketika rakyat dibebani dan tanah air dicengkam penjajah, beliau tidak memilih untuk berdiam diri. Dengan iman sebagai kekuatan dan keberanian sebagai bekalan, beliau bangkit mempertahankan agama, keadilan dan maruah tanah air. Wahai anak bangsaku, tanah ini bukan sekadar bumi untuk kita berpijak. Di sinilah agama dipelihara, maruah dipertahankan, dan generasi dibina. Jangan sesekali kita tunduk kepada kezaliman. Bangkitlah bukan kerana amarah, tetapi kerana iman. Berjuanglah bukan kerana kemudahan, tetapi demi menegakkan kebenaran dan mencari keridaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu billahi haqqa jihad." Dan berjihadlah kamu semua pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Inilah perjuangan kami, mempertahankan agama, membela rakyat dan membebaskan tanah air daripada kezaliman.
bukan sekadar bebasnya tanah air daripada penjajah, tetapi bebasnya jiwa daripada tunduk kepada selain Allah.